Orang Cina bawa keadilan, kena jaga keadilan dia. Orang India jaga keadilan dia. Datuk Guru kata negeri pertama hamba lawak secara rasmi beliau jadi menteri besar dulu Cina. Lee Kuan Yew terkejut. Cina tu Guru. Dia tanya berapa? Tok Guru kata orang Cina masuk Islam. Di Cina tu ni 100 tahun lebih awal daripada orang Melayu. Orang Melayu baru masuk dalam 500 tahun, orang Cina sudah masuk 1200 tahun dulu. Waktu Tok Guru kata hamba pergi 4 kali ke Cina. 4 kali Tok Guru. Lee Kuan Yew terkejut. 4 kali Tok Guru kata. 4 kali. Jadi sebab orang Cina ramai Islam lebih daripada orang Melayu lagi. Jadi petang tu Lee Kuan Yew ayat hamba, kalau mu adil kepada semua kaum, aku yakin mu lah parti akan berkembang masa depan. Jadi kalau secara tu kita ni kena siap nak mengatur Malaysia kan ni. Tapi nak mengatur Malaysia biar ni balik ugar dulu lah. Aku lupa di hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih kepada Yang Muhammad Datuk Haji Usam. Boleh dah lah. Bodoh gati najik juga. Bukan gati orang lain. Allah.